Assalamualaikum, sampai jumpa lagi dengan PY. Okay, hari ni PY nak buat review lagi. Masih lagi nak buat review untuk orang semua. Amankan hari tu ada PY ada upload video pasal goth makeup look, dan masa tu PY ada pakai peel off nail polish yang berwarna hitam. Jadi dari situ semua cakap, oh PY guna nail polish yang jenis peel off Jadi PY pun ya, dan kemudian PY punya inbox juga dipenuhi. Okay, semua tak baik lagi, jadi macam sengau sikit. Juga dipenuhi dengan soalan tentang peel off. Jadi hari ni PY nak buat review dan juga berkongsi sikit tips tentang penggunaan ataupun pemakaian peel off nail polish. Ramai yang dah cuba, PY rasa, bukan PY seorang je, memang ramai yang dah cuba. Dan peel off ni pun memang dia punya jualan dia tersebar satu Malaysia. Mana-mana korang pergi pun memang ada kat mana-mana pun yang jenis peel off. Okay, jadi mula-mula sekali PY nak tunjukkan beberapa warna lah yang PY ada. PY tak adalah ada banyak sangat, tapi ni antara beberapa yang PY ada. PY suka warna yang tak kisah, PY semua PY pakai. Tapi warna peel off yang PY pakai tu bergantung lah pada tempat yang PY nak pergi. Contoh nail polish yang PY ada, dia ada beberapa jenama sebenarnya. Contohnya dekat sini dia ada brand Hana. Ni dia Hana. Kemudian yang ni sangat-sangat glamour, BK. Sangat-sangat glamour yang ni. Sampai kan kadang-kadang kalau ada setengah vendor butik tu, dia ada sampai satu dia punya stand dia yang ada banyak sangat BK ni. Okay, dan juga ada brand Magic Girl yang macam ni. Jadi selain daripada dia ada dalam bentuk macam ni, maksudnya warna yang plain macam ni, dia ada juga yang apa orang kata untuk kilat-kilat. Lepas kita sapu tu, kita nak macam kilat ke, nak ada glitter-glitter kecil, nak ada anak jiran PY tengah menjerit, tak tahu kenapa entah budak ni kat luar. Okay, dia ada macam glitter-glitter kat situ. Jadi yang ini untuk sapuan kedua. Kalau korang nak pakai dekat kuku macam biasa pun tak ada masalah. Okay, untuk tips yang pertama PY nak kongsikan adalah penggunaan warna peel off. Soalan yang PY terima, PY pakai peel off ke, pakai ke nail polish ketika pergi kerja ataupun ketika pergi sekolah? Adakah PY pakai? Jawapannya adalah ya, PY pakai nail polish yang peel off ni. Cuma bezanya PY pakai warna yang lebih selamat. Okay, jadi tips yang PY nak kongsikan dekat sini adalah gunakan warna yang bersesuaian dengan tempat yang korang nak pergi. Kalau korang jenis bekerja dekat tempat yang tak kisah, mungkin korang nak pakai warna merah ke, nak pakai warna purple, hijau. Macam PY sendiri pergi sekolah, takut kan tiba-tiba pengetua terkejut pula tengok PY pakai nail polish warna hitam. Jadi dari situ warna yang selamat kalau korang ni jenis yang kerja agak formal, kalau korang nak try, ini adalah warna pilihan PY. Warna dia warna coklat, macam nude macam tu. Contohnya macam ni. Inilah brand untuk Hana. Dan yang ni adalah BK. Yang ni dah habis dah PY guna, dah habis. Yang ini yang baru PY beli, Hana. Harga dia, peel off ni harga dia murah je. Ada RM5, ada yang RM4, ada setengah tu yang sampai RM3 pun korang boleh dapat. Okay, ni warna yang PY guna sekarang ni. Okay, warna dia orang tak berapa perasan sangat, kecuali kalau orang tu tengok direct dekat tangan korang, baru dia perasan. Kalau tak, warna dia macam apa orang kata, warna kulit kita. Bukan warna kulit kita, maksudnya warna dia tak menyelah, warna ala-ala coklat. Kalau sekali imbas macam tu, orang tak perasan. Jadi ini adalah warna selamat yang PY guna untuk pergi ke sekolah. Ya, PY pakai. Okay, untuk pergi tempat-tempat lain PY tak ada masalah. Okay, kadang-kadang PY guna warna purple macam ni. PY belum ada lagi warna purple dengan hijau macam ni. Jadi tadi PY baru beli, harga RM5. PY beli dekat
butik vendor dekat Pasir Gudang. Okey, kalau rasa macam tiba-tiba hari tu rasa nak pakai warna yang gelap-gelap, okey, pakai warna hitam. Tak pun kat sini ada warna biru. Lagi ada warna apa lagi? Warna merah. Nampak macam cerita zaman dulu sangat pakai warna merah macam ni. Ni brand Hana. Dan apa lagi? Banyak lagi yang Pure ada. Yang warna macam ni pun ada. Dia macam warna orange macam tu, warna coral macam tu. Dan ni adalah warna macam warna cherry. Cherry ke? Macam tadi macam warna apa orang kata? Bukan shocking pink. Warna fuchsia. Okey, ni dia. Okey, jadi tips yang pertama tadi, berbalik pada tips tadi. Yang pertama, korang boleh gunakan warna yang sesuai untuk pergi tempat kerja. Kalau jenis formal, korang boleh gunakan warna yang selamat. Untuk tempat-tempat lain, bergantunglah kepada korang nak pakai warna apa, tak ada masalah. Okey, untuk tips yang kedua adalah bila korang sapukan peel off ni, jangan sapu terlalu nipis. Sebabnya ialah bila kita nak tanggalkan, kita akan kopek dia. Kopek macam tu. Kalau korang punya lapisan peel off tu, okay, nail polish ni terlalu nipis, jadi dia susah untuk kita tanggalkan. Maksudnya dia terkopek sikit-sikit. Sedangkan kita nak cepat dan kita nak sekali tarik tu dia habis semua, kan? Jadi dari situ mengalami kepayahan sikit. Jadi korang sapukan jangan terlalu nipis. Okey, contohnya kat sini PY nak demonstrate sikit cara untuk menanggalkan peel off ni. Kuku PY nak tanggalkan yang mana yang ni contohnya. Korang cuma goreskan sikit macam tu je. Macam tu, dan korang tarik je. Tarik dia. Kalau korang punya tu tak cukup tebal, dia agak sukar untuk ditanggalkan. Macam ni dia tanggal elok je. Tanggalkan. Macam ni. Dah, siap. Sekejap je. Dan kalau nak sapu pun mudah. Peel off ni disapukan lebih mudah. Sebabnya bila kalau kadang-kadang kita tercomot, bila kita sapu tu tercomot tepi-tepi, lepas kering tu korang boleh kopek yang tepi-tepi ni, yang tak terkena pada kuku, yang terkena pada tepi-tepi ni, semua boleh dikopek dengan bersih dan sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi itu adalah kelebihan dia. Okey, itu yang pertama. Itu yang kedua. Okey, sapukan lapisan yang tak terlalu nipis. Okey, yang ketiga pula adalah jangka masa yang diperlukan untuk peel off tu kering dan juga bertahan pada kuku korang adalah contohnya korang sapukan peel off dalam masa lebih kurang setengah jam macam tu, setengah jam ataupun sejam macam tu. Elakkan kenakan korang punya kuku ni dengan air. Sebab yang pertama dia adalah water based. Kalau setakat renjis air, basuh tangan macam tu tak ada masalah. Maksud PY kat sini adalah gunakan air yang banyak. Contohnya korang basuh pinggan ke, ataupun mandi, shampoo macam tu. Jadi dia tak boleh, dia tak tahan. Sebabnya lepas dia korang buat macam tu, tiba-tiba dekat korang punya nail polish ni, okey, ada gelembung, ada gelembung air, dan korang boleh cabut macam tu je. Maksudnya dia punya nail polish ni tak melekat dengan elok pada korang punya kuku. Jadi elakkan daripada main air yang dahsyat, okey, dalam tempoh masa setengah jam ataupun sejam. Itu tips yang ketiga. Untuk tips yang seterusnya, PY ada dapat komen yang katanya kalau guna peel off, kita tetap kena guna nail polish remover. Maksudnya untuk nail polish yang biasa, yang jenis susah nak tanggal tu, kena gunakan bahan peluntur yang sama, bahan penanggal yang sama. Jadi dari situ PY tak berapa pasti. Sebab bila kita tanggalkan tu, bukan setakat bukan je peel off tu aja yang tertanggal, tapi korang akan tengok dekat situ macam lapisan atas kali kuku tu pun tertanggal. Bukanlah
kuku tetangga ke apa, dia macam ada kesat dekat situ. Maksudnya kuku pun terhakis sikit lah daripada nail polish tu tadi. Jadi bagi PY sendiri, bukan setakat sisa tertinggal kat situ, dengan kuku kita pun selalu terjejas sikit dekat situ. Jadi dekat situ PY rasa tak adalah isu nail polish tu tertanggal ataupun sebagainya. Ataupun kalau korang nak lebih selamat, korang rasa macam tak confident, takut sisa-sisa tu ada, korang boleh gunakan nail polish remover. Okey, boleh beli dekat mana-mana, guna alkohol tu korang tengih dia akan hilang. Okey, tu yang berapa? Yang keempat. Untuk yang kelima, bila kita gunakan nail polish macam ni, kita punya kuku akan rasa kering sikit. Jadi lepas korang dah cabutkan nail polish tu, korang perlu gunakan lotion tangan ke lotion apa ke, sebab kita nak pastikan supaya kuku kita pun tak terjejas lah dia punya kelembapan dia ataupun dia punya kecantikan dia. Walaupun kuku PY, bukan kuku cawan, ini adalah kuku mangkuk. Okay. Ada juga yang bertanya, antara banyak-banyak brand peel off kan, dari banyak kan, antara banyak-banyak tu yang mana brand yang paling PY suka? Antara macam kat sini PY ada try 3 brand, Hana, BK dan juga Magic Girl. Ada 3 je nama dalam banyak-banyak ni. Yang PY paling suka adalah BK sebab dia lebih mudah untuk ditanggalkan. Yang lain pun senang, tapi dia ni ekstra senang, ekstra mudah untuk dikopi. Jadi dari situ PY ada banyaklah juga dia punya warna dia, sampai PY rasa macam PY nak beli je tray yang letak nail polish dia tu macam comel je kalau buat display dalam bilik kan, berbajet macam butik lah konon kan bilik ni, walaupun Allah bersepah je kan. Okey, nampaknya itu saja perkongsian PY untuk kali ni. Dan seperti biasa, okey, tiap-tiap kali habis video PY akan memberitahu ataupun promote tentang produk PY. Untuk korang semua yang masih lagi teringin ataupun terfikir dalam kepala nak join team PY, marilah sini, janganlah malu untuk PM PY. Korang boleh WhatsApp PY 0176423239. Okey, korang boleh WhatsApp dan cakap, Kak, boleh tak saya nak join dropship, nak jadi agent pun boleh, ataupun nak jadi stokis pun masih ada lagi 1-2 negeri yang belum ada stokis. Jadi korang boleh rebut peluang ni. Modal memang sangat-sangat rendah. PY lebih kepada nak membantu sebenarnya, sebab ramai yang join pun zero modal. Kita bimbing dia secara perlahan. Sebabnya bagi PY sendiri, langkah yang paling selamat berniaga adalah bermula dengan zero modal. Sebab kita nak belajar untuk berniaga, kita tak nak tanggung risiko yang tinggi, kita nak asas skill kita. Jadi macam PY sendiri pun, sebelum PY jual produk PY adalah seorang agent dropship. Bagi ada produk tu ada kedai pun ada juga, PY jadi dropship. Nak timbul pengalaman, kita nak mengiklankan sambil tu kita dapat ilmu. Dan bila kita punya confident dan skill menjual kita tu dah okey, kita akan jadi upgradekan diri kita untuk jadi stokis dan sebagainya. Okey, dan buat masa ni alhamdulillah semua yang jadi dropship memang upgrade jadi agent. Maksudnya diorang dah mula berani untuk pegang barang dekat tangan diorang, sebab kita bagi bimbingan step by step. Ada yang tak pernah, ada yang malu, ada yang suri rumah, ada yang macam-macam jenis lah kan. Jadi bagi korang yang berminat untuk menjadi ejen produk PY, kita orang semua tim PY memang sangat mengalu-alukan kedatangan korang dalam grup kita orang. Sebab kita orang bukan saja berniaga, malah kita orang juga ada grup gosip, grup berkongsi masalah dan macam-macam lagi. Okey, nampaknya itu saja perkongsian PY pada kali ini. Dan kalau korang berminat untuk dapatkan PY Gorgeous Soap dan juga PY Gorgeous Skincare, dan lagi satu, tak boleh lupa PY punya foundation kegemaran. Minta maaf lah PY memuji produk sendiri, tapi PY memang sangat-sangat suka. Ini dia PY Perfect Foundation. Korang boleh hubungi PY ataupun ejen PY ni yang kat bawah ni, yang berdekatan dengan korang. Diorang ada komen dan juga bagi tahu kawasan diorang dari mana ataupun sebagainya. Kalau tak ada juga, korang boleh
WhatsApp PY. Okey, nampaknya itu saja perkongsian PY pada kali ini. Terima kasih sebab sudi menonton video PY yang kadang-kadang upload, kadang-kadang tak upload. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti, follow PY dekat Instagram dan juga Twitter, blog PY Princess Yanti dan blogspot.my. Dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yanti dan Princess Yanti Cosmetics. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye, Assalamualaikum.